Dia kata tak kena tu buat dalil lagu tu. Sebab apa hak berlaku Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak sembahyang di rumah tengah hari tu, muka dia pergi rata. Takkanlah pergi rata jauh tu nak kelik sembahyang di rumah. Adapun kalau maghrib ni biasanya dia berada di rumah. Bila berada di rumah senanglah dia nak sembahyang di rumah. Sebab rumah dia tu dekat di sebelah dekat masjid tu je. Bahkan bersambung dengan masjid tu. Begitu. Ada riwayat daripada Ibnu Abi Layla. Dia kata, ni pendapat dia, pelik sikit. Dia kata sembahyang sunat maghrib ni tak sah, tak jadi masjid. Kalau masjid sia-sia. Dia pegang dengan hak ni lah. Antaranya dalil dia hak ni lah. Dan dia berdalil dengan hadis Mahmud bin Labid, hadis marfu', iaitu ar-rak'atain ba'da al-maghrib min salatil buyut. Min salatil buyut. Dia pegang dengan hak tu lah. Yang ni selain daripada hadis ni, hadis-hadis yang seumpama inilah. Dan orang ada sebut kepada Imam Ahmad tentang Ibnu Abi Layla ni, dia faham lagu tu. Dan dia pegang dengan hadis ni. Fastahsanahu. Imam Ahmad kata molek tu. Molek dia kata. Itu yang disebutkan dalam kitab ni. Sebenarnya memanglah lebih sembahyang sunat ni, rawatib ni di rumah, tak kira hak malam ataupun siang serupa je. Sebab berdasarkan hadis, banyaklah hadis-hadis yang lebih kurang begini bunyi dia, ada beza lafaz-lafaz dia tu, iaitu salatul rajul ataupun salatul mar'i fi baitihi afdal illa al-maktubah. Sembahyang seseorang itu di rumah dia, sembahyang sunat, lebih afdal kecuali sembahyang fardu. Kecuali sembahyang fardu. Jadi berdasarkan hadis ni, hak ni lebih kuat lagi daripada hak ni. Yang ni sembahyang sunat semua sekali lah, tak kira siang ke malam ke, serupa je. Tidak kata hak malam ni lebih kuat, lebih afdal daripada hak tengah hari. Hak tengah hari pun afdal juga daripada sembahyang di masjid tu, tapi mana lebih dengan hak malam, lebih hak malam lagi. Itu berdasarkan hadis hak tadi lah, hak kita baca ni. Tapi hadis yang lebih kuat lagi menyatakan bahawa tidak ada beza. Masalah sembahyang sunat ni selain daripada hak fardu juga lebih afdal di rumah lah, tak kira tengah hari ke malam ke, tak kira. Tu hak lebih afdal. Nabi SAW sebut gini, dia nak ayat hak afdal, bukan nak ayat tak sah. Bukan nak ayat tak sah. Kalau dia tak sah, dia kata lebih berat lagi. Dia hanya kata ini sembahyang di rumah ni, mana hak lebih molek. Dan berdasarkan hadis yang kita baca tadi, salatul rajul fi baitihi afdal. Afdal, bila kata afdal, lebih molek saja. Kalau buat di masjid pun boleh juga, cuma tidak afdal. Bila dia kata afdal tu lebih, hak masjid tu pun jadi juga, sah juga. Cumanya tidak afdal. Mana afdal ni afdal ni di masjid-masjid lain kau, terkecuali masjid Nabi dah. Masjid Nabi pun, masjid Mekah sekalipun, kecuali hak sembahyang berkait dengan masjid itulah. Sembahyang sunat tawaf kalau misalnya kita tu lain lah. Kalau tidak, lebih afdal di rumah. Padahal sembahyang di masjid Nabi, sembahyang di masjid Mekah, di Masjidil Haram tu banyak kelebihannya nak banding dengan masjid-masjid lain ni. Beribu kali ganda dah. Tetapi kalau sunat dah, serupa. Ini dari segi hukumnya. Tetapi sebab tu kita kena ambil hak lega sikit, ambil pendapat, bukan pendapat banyak. Ini kepada orang yang mudah nak kelik. Macam Nabi SAW, dia sembahyang di rumah dia. Memang rumah dia tepi masjid tu, bersambung dengan masjid. Yalah. Tapi kebayangkan, kalau seorang tu rumah dia jauh, apakah nak kelik di rumah? Kalau dia kelik di rumah, boleh jadi dia akan ketinggalan banyak perkara pula. Misalnya kita kata di masjid, di masjid ni masjid kita ni, masjid kita ni, baik, orang mengajar lepas maghrib, kalau dia balik jauh, kalau jalan kaki pun jauh. Zaman Nabi dulu pun jalan kaki lah.
Kalau kita nak balik jalan kaki, bukan semuanya rumah dekat, naik kereta pergi. Pagi tu tak ada lah orang ngajar apa lagu mana. Kalau kita ambil pendapat Ibnu Abi Layla ni, hok ketat sangat tu dah. Tak ada ruang lah. Jadi tak sembahyang lah, pakai tak sembahyang, tak ada lah sunat tu. Jadi berdasarkan hadis ni dan hadis-hadis seumpama ni, pakai tak sembahyang tu. Padahal lebih baik ke mana-mana pun, cuma kurang lah, tidak afdal. Bukan makna tak sah, bukan makna tak ada kelebihan, ada kelebihan juga. Dalam keadaan itu serupa dengan Nabi SAW. Disebutkan, iaitu kalau tengah hari dia tidak sembahyang di rumah, nak sembahyang di rumah mana dia pergi jauh. Begitulah juga kalau jauh. Hak ni bagi orang yang dekat, hak boleh pergi, dan dalam keadaan tidak terlepas sesuatu yang perlu kepada dia. Kalau Nabi SAW nak berucap, dia nak balik ke rumah dulu, mestilah susah. Nak mari pula tu sejauh mana pula, makan masa tu. Jadi hak ni kepada orang yang duduk dekat dengan masjid, bukan umum. Kalau dia umum, misalnya kalau dia sembahyang maghrib, dia pun balik sembahyang sunat maghrib di rumah dia, boleh jadi letih malah pula nak mari isyak. Lepas ke isyak tak mari, mana baik dia tunggu boleh mari isyak sekali jemaah. Kerana nak balik sembahyang sunat maghrib tadi, lepas tu pakai tak mari tu. Dalam keadaan itu bukan kita nak kata lebih, tak boleh kata lebih. Namun kan Nabi kata sembahyang di rumah tu lebih, sembahyang di rumah lebih lah, tapi boleh. Kelebihan sembahyang sunat tu dia dapat juga, cuma tidak selebih kalau sembahyang di rumah. Mana secara tidak langsung hadis ini nak royak kelebihan orang duduk dekat masjid lah. Sebab kalau dia duduk dekat masjid, dia boleh balik metah balik, pasti bagi pula, tidak jadi mengganggu, tidak jadi keberatan kepada dia. Secara tidak langsung. Itu dia. Ini bukan berdasarkan ibaratun nas orang panggil, tapi berdasarkan dalalatun nas. Berdasarkan dalalatun nas, mafhum dia tu, hak di sebalik. Maknanya kalau orang tu jadi payah, tak boleh nak balik, dan dia mari tu terlepas isyak dah pula, kalau mari jalan kaki pula, maka ini menunjukkan ada kelebihan orang duduk dekat masjid. Gitu kesimpulan yang kita dapat buat. Sebab apa? Kalau orang jauh daripada masjid, lagu tadi, kalau dia balik nak sembahyang sunat di rumah dia, ada kalau sembahyang sunat lain tak jadi di rumah dia, apa bayangkan kalau daripada Kubah Krian ni mari, nak mari pula tu sembahyang isyak tu cakap pula nak mari pula, penat benar lah. Dengan sebab itu kita kata tetap boleh sembahyang tu, cuma tidak afdal. Jadi nak suruh dapat orang afdal juga tu, duduk dekat masjid. Dengan sebab itulah orang hak moleknya, orang ada sekitar masjid, dekat-dekat masjid ni orang Islam, barulah ada faedah. Kata ada kereta main dengan jauh ni, susah juga. Hak semoleknya mana orang Islam, barulah ada makna tu. Itu dia. Selain daripada tu, hadis ni kita nak pegang kemah sangat pun tak sedap juga. Bukannya kuat mana hadis ni. Saat ni kita duduk bahas, ada orang pegang dengan hak ni. Kelebihan sembahyang di rumah tu tetap ada, makna dia ni betul, hadis ni betul, tapi dari segi sanad dia tu tidak kuat. Dari segi makna dia tu betul, ada dalam hadis-hadis yang sahih yang lain, betul makna dia. Ini menunjukkan kadang-kadang sesuatu hadis itu sanad dia dhaif, tapi isi dia tu betul, sahih. Ni macam ni, isi dia tu sahih. Hak tadi lah kita baca, salatul mar'i ataupun salatul rajul fi baitihi ataupun fil bait afdal illa al-maktubah, misalnya hak tadi. Tu sahih. Ya, jadi tidak sahihnya mana? Iaitu perawi dia, iaitu Sa'ad bin Ishaq bin Ka'ab bin Ujrah, daripada ayahnya. Sa'ad ambil daripada ayah dia. Ayah dia hak nama Ishaq tu lah. Ishaq tu ambil daripada datuk dia. Datuk dia tu Ka'ab bin Ujrah. Ka'ab bin Ujrah ni sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi cucu Ka'ab ni, Ishaq tu, apa ni, anak dia tu. Bukan Sa'ad tu cucu, anak Ka'ab ni. Ini majhul, perawi yang majhul, tidak diketahui hal dia. Lepas pada tu Imam Zahabi dalam Mizanul I'tidal, dia kata dia seorang je mari ni hadis ni. Hadis ni hadis hak sembahyang sunat maghrib. Ni lah